Sistem Smart RPH, kemudian pergi ke butang daftar yang berwarna merah, klik pada butang daftar, kemudian masukkan kod sekolah anda. Contohnya GBB 4026. Sekolah, contohlah sekolah SK Sultan Abdullah. SK Sultan Abdullah. Ini contohlah. Okey. Kemudian pilih jenis sekolah. SMK, SK, SJKC atau T, Tamil. Saya pilih SK, sekolah rendah. Kategori guru perdana atau guru pendidikan khas. Saya pilih guru perdana. Okey, kemudian nama. Nama saya Muhammad Iznan. Contohlah Kemudian nombor telefon. Username. Bahagian username tidak boleh kosong. Maksimum 12 askara. Maksimum kalau buat 4 askara pun boleh. Huruf kecil tidak boleh huruf besar. Nombor dan tidak ada jarak. Contohnya saya letak Iznan Azmi. Okey. Macam ni username telah digunakan. Sila pilih username lain. Saya tukar username 2025. Okey. Kemudian password. Saya pergi kepada contoh saya buat 123456. Okey. Kemudian password ni pun sama, huruf kecil dan nombor. Tidak ada jarak. Okey, kemudian saya klik daftar. Okey. Dia kat sini dah memaparkan username dan password. Jadi apabila saya dah siap, saya login dengan klik pada butang di bawah sekali iaitu log masuk. Klik pada log masuk. Okey. Masukkan username saya yang saya buat tadi, IZNAN 2025. Kemudian password 123456. Betul tak? 123456. Okey, kemudian login masuk. Okey, kemudian dia akan memaparkan nama cikgu, tarikh tamat langganan dan baki 7 hari. Okey, yang ni untuk dapatkan full access, anda kena reply ke admin untuk upgrade Smart RPH anda kepada 365 hari. Okey, sekian, terima kasih.